Hello semua, kembali lagi bersama saya bersama Buat lagi. dan let's go. Dan hari ni kita akan membuat video bahas Awak azan lah. Allah Akbar. Ya, aku stop Kepada Muslim, jangan lupa solat ya. Okay, alright. Jadi kita sebenarnya saya ada buat video bahas pasal Ahang dah lama dah. Dan kan video pasal kenapa Ahang, bagaimana Ahang akan menjadi orang sopa kan. Boleh. Kan. Alright. Saya nak mula dulu boleh tak cerita? Boleh kan. Okay. Kan Sebenarnya cara kita bertiga berjumpa ni, aduh, bismillah. tak nampak pula. Cara kita bertiga berjumpa ni, bermula saya dengan Vox Surugi berjumpa waktu kecil-kecil lah. Kita kan betul lah, kita lebih 6 tahun. ya, lepas tu kita macam reunion waktu COVID-19. Jadi dan beberapa tahun macam 2021 Alep ada Vox Surugi ada buat video, buat channel YouTube, lepas tu banyak subscriber kan. Ada band sekali. Ya, tapi tu cerita lain lah. Jadi apa yang saya tahu, saya tahu pasal channel dia, saya subscribe. Lepas tu saya tengoklah komen-komen dia. Memang ramailah orang buat video, orang komen video ni mantap, mana video tu, mana video ni. Dan antara salah satu komen saya nampak channel Ahang. Jadi saya jadi saya klik saya tengok video, padu betul. Antara video saya tengok, Kamen Rider W punya mainan lawan dengan Kamen Rider lain, macam lawan patung. Itu memang bagi saya sangat watak lah. Ya. Dulu saya video ini soalan saya jelas tak? Ya. Dengar. Jadi dulu tu saya buat video apa tu yang mainan double lawan sama rider lain. Ya. Jadi saya yang pertama. Lepas tu selain tu pula, Ahang juga dia ada buat video, dia tunjuk lukisan. Sebab saya rasa ni tekaan saya lah. Saya tak tahu betul ke tak. Ahang tak tahu macam mana nak hantar gambar, cara nak hantar gambar ke YouTube. Jadi dia hantar video saja, melalui video YouTube lukisan dia. Jadi saya tengok setiap kali saya ni mesti macam mantap. Kalau ada ruang nak buat komen je, mesti saya komen lah, sopa apa. Tapi selalunya dia tak ada komen sebab YouTube dia halang orang nak komen kan. Betul kan? Betul, ada Waktu itu skema lain. 2020 masih tak tahu apa-apa lah, jadi upload je. Ya. Saya tak tahu apa-apa kan masih. Kita pun masih kecil waktu. Ya betul, kita semua orang kecil waktu tu. Sekarang ni ada skema lain dekat TikTok, kata PMBC tu bahaya. Oi, itu bahaya tu. Itu bahaya sebab Okay. saya dah ada rintis pun follow. SKM boleh detail semua ni. Kalau kecuali lah ikon fake dia akan tendang ikon bagi hilang. Okay, Vox Surugi, boleh tak bagi tahu cerita channel-channel yang kamu buat dulu waktu 2020 macam tu? Kau buat video apa? Dulu Baby No Sekai dengan dari Baby No Sekai semua tu dulu. Lebih dulu lah, 2022 sampai 2023, 2024, 2025, 2026. Atau saya ada buat lagi. Betul itu. Saya buat adik dalam TV. Adik punya promote Astro. Okay. Ada antara satu video yang saya tengok daripada channel lama Vox Surugi. Dia banyak buat video unboxing lah. Saya ingat lagi, ada lagu Take Me Higher tapi versi remix. Nostalgia betul, ingat balik suara tu. Kan tahu juga quiz Kan? Yoya Legendary Bladers 5 season lah ni aku tengok Kenapa kamu tengah tengok TikTok ni? Kita tengah video, rekod video. Okay. Nanti saya cakap dulu lah. Ahang ada apa-apa nak cakap pasal saya atau Vox Surugi? Jadi dulu waktu awal-awal kenal Surugi tu dekat YouTube lah. Kan. YouTube lah kan. Waktu Betul. itu. YouTube. Tu lah aku ingat. Kemudian saya tengok video yang lagu Ultraman kot dulu Surugi post kan. Betul. Lagu Ultraman macam lagu Ultraman 3 mungkin.
Itu first kali lah kenal Subugi. Kalau Mas pula waktu tu channel saya baru kenal kan. Tentulah. 5 tahun lalu. Jadi senang cerita, saya mula-mula jumpa Ahang ni sebagai fan. Betul, fan Ahang. Sebab cerita padu betul. Okay, lepas tu saya nak cakap sikit lah. Apa ni? Atom 3 dekat dalam Alah, tak dapat dalam lah. Honor King. Ni. Oh, Honor King. Aku main. Okay. Macam biasa. Tapi skip ni sampai 14 Mac sampai 20 April ni. Ni, cara kita semua bertiga berjumpa ialah dengan WhatsApp. Tak tahu macam mana rasanya Vox Rugi dia ada upload link. Pelik Anijiro. Itu macam saya Ada Dana punya. waktu itu kan. Tiga punya. Waktu tu saya masuk satu grup. Ya. Rupanya jumpa kamu semua. Oi, betul. YouTube yang apa tu kan waktu itu. Saya jumpa kawan-kawan dari yang saya pernah main kan. Yang kamu orang punya channel video. Mentau jumpa kamu orang waktu tu. Itulah. Di grup kan. Tak tahulah siapa. Itulah tak tahulah siapa yang hantar. Rasanya ni. Cakap, kamu Ahang ke? Kamu lain. Jadi kita senang cerita kita mula berborak ni sebab daripada grup YouTube. Grup YouTube. Daripada grup yang YouTube lah. Dan grup YouTube. Ya, dan grup Tokusatsu. Rasanya sekarang semua semua grup yang saya jumpa semua dah mati, dah meninggal dunia sudah. Tapi dah apa? Last kat saya ada lagi. Oh, Vox Rugi ada lagi. Kalau Ahang pula pengalaman Umat Hijau. Grup YouTube, grup Tokusatsu sekarang macam mana? Hijau. Push 3 GB dapat pengalaman muzik. macam mana yang sama mereka? Sekarang sama mereka masih okey lah, masih okey. Ya. Apa ni? Rasanya kita boleh lah buat transition kepada satu point lagi yang saya nak cakap ni. Bully. Okay, kat grup WhatsApp ni ada beberapa kawan yang kita dapat dan juga ada beberapa musuh yang kita dapat kan. Musuh. Aduh, kan dulu. Kak Tito pun ada buat sekarang ni. Tahu Syahiro. Jual bayar. Tahu lah ya, Syahiro. Mas, Kak Tito pun ada buat skema. Order barang tak bayar sebab diorang tak return semua duit refund. Skema duit. Macam ni lah. Sebelum dia rasanya bagi saya lah hater kat YouTube ada bezanya dengan bully ni dari WhatsApp ni. Jadi kalau korang nak pakai WhatsApp nak masuk grup pelik-pelik hati-hatilah. Saya nak cakap hati-hatilah. Right? Sebab bagi pengalaman saya masuk grup WhatsApp kalau kebanyakan dia memang memang sangat ramah apalah semua. Tapi ada beberapa orang tu yang sakit hati betul tengok dengar ni. Dia mesti hantar Virtex. Kalau korang tak tahu Virtex tu apa, pasti kita like, subscribe dan tekan notification. Virtex tu virus. Virus text. Ahang pernah kena kan? Tahu. Dulu banyak kirim. iPhone tak bisa gerak dah waktu dulu tu. Virtex tu dia message yang kita tak boleh message yang terlalu banyak sangat. Macam lebih daripada 5,000 ke apa tah. Dia spam dia macam. Ya. Kalau orang kira spam tu dia kira block. Ni senang sebab dia